Ini ialah pokok ara Mekah. Kalau pertama kali melihatnya, mungkin kita akan fikir ia hanyalah sejenis pokok ara biasa. Tapi sebenarnya pokok ini mempunyai beberapa ciri yang sangat unik. Buahnya boleh keluar terus daripada batang dan bunganya pula tersembunyi di dalam apa yang kita sangka sebagai buah. Ara Mekah yang saya tanam ini mempunyai nama saintifik Ficus auriculata. Ia termasuk dalam keluarga Moraceae dan genus Ficus. Dalam bahasa Inggeris, pokok ini juga dikenali sebagai elephant ear fig atau roxburgh fig. Nama elephant ear fig mungkin mudah kita fahami apabila melihat daunnya. Daunnya memang sangat besar dan lebar, seakan-akan telinga gajah. Menurut Plants of the World Online oleh Royal Botanic Gardens, Q taburan semula. Jadi spesies ini merangkumi kawasan Asia Selatan, Selatan China, Asia Tenggara sehingga semenanjung Malaysia. Jadi satu perkara yang perlu dijelaskan, walaupun kita mengenalinya dengan nama ara Mekah, setakat sumber botani yang saya temui, saya tidak menemui bukti bahawa spesies ini sebenarnya berasal dari Mekah. Sekarang cuba tengok buahnya. Berbeza dengan banyak pokok buah yang menghasilkan buah pada ranting-ranting muda, ara Mekah boleh menghasilkan buah secara berkelompok terus pada batang dan cabang yang lebih tua. Fenomena ini dikenali sebagai cauliflory. Sebab itulah apabila pokok ara Mekah matang dan sedang berbuah lebat, penampilannya memang agak luar biasa. Kita boleh melihat buah-buah yang besar bergantungan terus pada batang, dan buahnya juga boleh menjadi agak besar. Dalam satu kajian terhadap populasi Ficus auriculata di China, purata diameter fig yang dikaji dilaporkan sekitar 7 cm. Tetapi ada satu perkara yang lebih pelik. Apa yang kita panggil sebagai buah ara sebenarnya bukan buah biasa seperti buah mangga atau rambutan. Struktur ini dikenali sebagai syconium. Kalau kebanyakan pokok menghasilkan bunga yang jelas kelihatan di luar, pada pokok ficus, bunga-bunga kecil terdapat di bahagian dalam struktur ini. Jadi apa yang kelihatan seperti sebiji buah sebenarnya merupakan satu struktur khas yang mempunyai banyak bunga kecil di dalamnya. Ini adalah sama seperti buah ara komersil, iaitu pokok tin atau nama saintifiknya Ficus carica. Soalan yang mungkin ramai nak tahu, bolehkah buah ara Mekah ini dimakan? Jawapannya, buah Ficus auriculata telah direkodkan dalam literatur saintifik sebagai buah liar yang boleh dimakan. Malah terdapat kajian yang secara khusus menganalisis kandungan nutrisinya. Satu kajian melaporkan buahnya mengandungi air sekitar 83.6%, karbohidrat sekitar 10.9%, serat, gula dan sejumlah mineral. Kajian juga melaporkan kehadiran komponen seperti vitamin C, sebatian fenolik dan flavonoid. Jadi buah yang kelihatan agak pelik ini sebenarnya mempunyai profil nutrisi dan fitokimia yang menarik untuk dikaji. Apabila kita bercakap mengenai tumbuhan seperti ini, biasanya akan muncul pelbagai dakwaan tentang khasiat perubatan. Memang terdapat kajian makmal yang melaporkan beberapa aktiviti biologi daripada ekstrak Ficus auriculata, termasuk aktiviti antioksidan dan beberapa aktiviti lain yang sedang dikaji. Terdapat juga rekod penggunaan tradisional bahagian tertentu pokok ini, tetapi kita perlu bezakan antara penggunaan tradisional, kajian makmal dan bukti klinikal pada manusia. Jadi saya tidak akan mengatakan makan ara Mekah boleh merawat penyakit tertentu hanya berdasarkan kajian makmal. Apa yang lebih tepat ialah pokok ini mempunyai pelbagai sebatian bioaktif yang menarik dan berpotensi untuk terus dikaji.
Apa yang membuatkan pokok ini lebih menarik bagi saya ialah saya sendiri sudah menanam dan bereksperimen dengan arah Mekah sebelum ini. Saya pernah cuba membiakkannya dan juga melakukan percubaan cantuman dengan pokok tin. Pada masa itu fokus saya lebih kepada melihat bagaimana pokok ini tumbuh dan bagaimana ia boleh dibiakkan. Jadi arah Mekah bukan sekadar pokok ara yang menghasilkan buah besar pada batang. Ia merupakan satu spesies ficus yang mempunyai sistem biologi dan ekologi yang sangat menarik. Dan bagi saya inilah yang membuatkan aktiviti menanam pokok menjadi lebih menyeronokkan. Kadang-kadang pokok yang kita tanam bertahun-tahun di halaman rumah sebenarnya mempunyai cerita yang jauh lebih menarik daripada yang kita sangka. Kalau anda pernah tanam ara Mekah, pernah makan buahnya atau mempunyai pengalaman membiakkan pokok ni, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Dan kalau anda suka kandungan berkaitan tanaman, eksperimen pertanian dan teknologi, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.